Betul ke kalau naik motor susah nak mengandung? Kalau anda naik motor tu di fasa apa? Contohnya fasa folikular, time period. Waktu ni kilang telur tengah mematangkan telur baru. So penempelan belum berlaku. Dan kalau anda naik motor pun ketika di fasa subur ovulasi, bagi saya tak ada masalah. Tapi bila anda naik motor 6 hari selepas anda bertelur, ditakdirkan masa bertelur tu ada bersama dengan suami, mungkin persenyawaan dah berlaku. Jadi nak support fasa penempelan iaitu berlaku seawal hari ke-6 selepas berovulasi. Kalau boleh elakkan sebarang aktiviti yang lasak, termasuklah gegaran. Even kalau bersama dengan suami pun, bila wanita orgasm, dia akan rembeskan hormon oksitosin dan efek dia kontraksi rahim. Sebab itulah ada orang tua pernah cakap kan, kalau kita mengandung, ada anak yang tengah menyusu lagi, tak boleh bagi susu. Sebenarnya boleh je nak bagi susu dekat anak kalau kita tengah mengandung lagi. Tapi bergantung pada situasi. Tak semua orang sama. Ada orang bila anak ni isap susu, dia akan rembeskan hormon oksitosin tu berlebihan, prolaktin dia high. Jadi dia efek juga pada kontraksi rahim, sedikit sebanyak ada bleeding. Tapi kalau tak ada bleeding, bagi saya tak ada masalah lah kalau nak menyusu pun. Untuk naik motor ni pula, tak adalah yang kajian mengatakan naik motor ni bahaya, ganggu penempelan. Tapi ada juga kes, saya cerita berdasarkan kes yang pernah jumpa. Patient ni datang dengan spotting bleeding, okay? Tapi pregnancy dia okay, viable, maksudnya pregnancy dia okay, ada fetal heart semua ada, tapi dia bleeding. Dan bila kita scan nampak ada subchorionic hemorrhage, maknanya ada macam ancaman kandungan lah dekat belakang uri tu, dia ada bleeding sikit, macam lebam, kesan trauma yang lama. Jadi bila kita buat background check, apa dia punya lifestyle, macam mana, rupanya dia ni aktif kan, aktif, turun naik tangga, memang rumah dia duduk flat apartment dekat atas, kena turun naik tangga kalau lift rosak, dan dia pun guru, waktu tu lah saya tanya. So semua ni memainkan peranan penting sebab dia kena angkat beg, buku berat semua. Tapi ada juga yang student, dia cerita ada student dia baik hati, tolong angkat buku, angkat beg cikgu. So ini semua mempengaruhi juga kenapa kadang-kadang ada orang ada spotting di awal kehamilan. Nak lagi kalau bawah 16 minggu. Yang ni fakta lah, bawah 16 minggu sebenarnya penempelan kita belum kukuh. Belum kukuh dan pembentukan janin tu belum sempurna, belum cukup sifat. Lepas 16 minggu, barulah jari yang bercantum dia akan terpisah. Jari tangan, jari kaki, waktu ni fetal heart dah ada, jantina anak dah nampak. Jadi 16 minggu pertama sangat crucial dalam pembentukan janin, dalam penempelan. Jadi sebenarnya FRT ada susu step 2, FRT mama, dah ada DHA nak support tumbuh serang otak anak yang sihat. Iron zat besi nak maintain HB ibu supaya penempelan tu lebih kukuh. Sebab HB ni adalah tempat pertukaran oksigen antara uri dengan tali pusat anak. Folic acid nak support tulang belakang anak. Dan dalam setiap flavor FRT mama pun kita dah provide probiotik nak elak sembelit sepanjang kehamilan. FRT mama tu lah siapa yang dah berbadan 2. Apa-apa hal pun kita masih kena berjaga-jaga. Fasa penempelan tu bermula seawal 6 hari selepas wanita bertelur. Walaupun UPT belum positif, tapi kalau nak support penempelan, itulah cara dia. Fasa hibernasi. Ibarat ibu ayam mengeramkan telur ayam, dia tidak berganjak daripada sangkarnya, daripada sarangnya, supaya telur ni tak jadi telur tembelang. Okay, hopefully membantu. Jangan lupa follow TikTok ni, tengok semua tips cepat hamil atas tu.